Long. Ha, Long. Oh. Fighter. Tengok taji guys. Ni kalau kena ni. Jap, tak fokus. Mana? Oh ni taji dia. Taji ni maksudnya apa? Hari ni kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya, menangkap ayam. Okay, jom. Okay, kita ada petugas yang pertama. Oh, ni pakar dalam mengalihkan perhatian ayam. Tengok ni. Okay, kita nampak tu. Ni ada yang pakar yang kedua. Tugas dia adalah untuk menangkap ayam. Okay, seekor ayam dah masuk. Ini gorgon ni. Ni otai je ni. Ni hang ambat ni. Ini kita buat ni. Ambil. Silakan ah. Tamatlah sudah. Tu ada. Kepon dia tak lagi. Ni takut. Dia tak takut. Kepon dia hujung lah. Betul. Biar dia hujung saja. Jangan. Jadi? Dari mana ya? Tangkap je dulu. Batu tu warna kuning. Kepung dia masuk dalam tu dulu lah. Pelik lah. Sikit lagi. Oh, ada dapat dah. Jap. Biar dia pergi hujung sana. Dia tak nampak. Cepat. Ni besar. Saya faham. Ya. Titik lah. Asal. Ada terseliu. Ada terseliu ah? Nah. Ada. Aduh kita. Oh dapat. Besar ni. Okey. Ni cakap. Dapat guys. 3 ekor dah guys. Aduh. Tak boleh buat apa lah, kaki dia injek lah. Yang tu ada kan kuning. Yang jantan. Tak, dia duduk sana. Okay, posisi kat kaki. So kita pergi kepada next step. Tadi ayam yang ketiga tu betina di tengah ngerang telur. Kita lepaskan balik lah. Okay. Okay, kita perlukan lagi beberapa ekor untuk kita clearkan. Kat sana. Oh, dekat sana. Tak, nanti aku bawa pergi sini. Tengok ni. Injet guys. Kesenang apa ni. Ni bawa pro. Okay. Kita nak tangkap ni kambing ni. Wah. Kita takut lah guys. Strategi kali ni. Inilah. Kita kat umpan dia. Oh. Ni. Kita kat umpan dia masuk dalam ni. Kita tutup pintu dan kita akan tangkap lah. Ngalah ni.
Tapi dia memang steady lah. Kita memang taiko tu. Dia buka dah pintu. Pik. Yang kampung ni semua dah ni lah. Dah di train ni. Kita relax. Oh, dia dah pergi sana balik. Aduh. Pandai ayam tu. Semua ni semua jenis tengok movie ni. Pergi sana jap. Nah, Pik, api macam tak angkat ayam je, Pik. Kita kejar ayam. Tak apa, kita punya budak. So budak kita umpan lu. Dia budak kita. So budak kita umpan lu. Dia kita tangkap. Digula-gulakan guys. Nanti aku lagi lah ni. Best ni. Confirm guys. Hey. Relax lu. Jelah. Cepat apa nak tangkap cepat. Kalau tak. Nampak dia berjaya guys. Dia pegang mana kaki tu Ambil. Oh, ni fighter bau. Rasa kambingnya. Mantap. Kambing ni susah sikit nak keluar. Tutup. Ambil datang. Tunggu keluar. Saya ayam ni. Dah tunggu Ya, ini kita tangkap ayam terakhir tu. Ayam dia bersinar guys. Panjang. Kita pergi ni. Ambil kita tangkap. Ya. Pasal pergi kuda dulu. Oh, apa? Ya, dia. Aduh, ini. Alik ke depan ni. Lakon aku ya. Ada. Long. Long. Oh. Fighter. Tengok taji guys. Ni kalau kena ni. Jap, tak fokus. Mana? Oh, ni taji dia. Taji ni maksudnya apa? Ni dah orang buat berlawan. Lakon dah ni, dah dengar tu. Okay, ni dah. Okay, cara-cara tangkap ayam dekat. Ni yang paling garang ni. Inilah yang paling garang. Okay. Jangan terlalu Fik. Tangkap kaki dia lah. Kaki. Dia tak batuk. Mau Fik. Dua tangan Fik, dua tangan. Oh, ni ayam paling ganas. Mak kata Angah.
Oh. Mantap. Ni. Professional. Okay, settle. Kita dapat 4 ekor. Semua jantan-jantai ni. Ekor-ekor ekor semua ni. Tengok tu. Ni taji dia. Taji dia. Kena ni. Okay ni. Ekor lagi 4. Tak dapat. Okay, alhamdulillah selesai hari ni. Tekan proses lah hari ni. Okay, susun dulu. Kami gambar sekali terakhir ya. Gambar. Kita akan bergambar untuk kali terakhir. Okay, alright. Okay, cepat senyum. Senyum semua, senyum. Ada 5 ekor semuanya. Okay, settle. 1 hour later. Sangat sudah